We are already. Baru beli base baju dia. Zani dah sampai. Tapi kena guna screwdriver. Ni record. Okay. Alisha punya. Ya Allah. Apa yang susah sangat nak cari? Bila masa aku suruh kau datang, kau yang cakap nak datang, nak datang. Aku tu nak makan. Jom. Aku datang nak makan je. Hei, asal aku pula? Itu je yang possible akan menari. Okay. Terima kasih datang ya. Orang tak jadi Apa? Indian? Melaka balik kampung tu Tak ada warna langsung. Warna korang lain, lebih berperasan. Cantik je. Tapi ada juga yang warna FOMO. Kasut sama, different colours je. Tapi ada warna apa? Masa aku Kita ni pun dah nak kena jalan laju-laju dah. Kena record korang ke? Kena. Kena. Bye. Macam. Oh, Bukan cepa. Alisha tak nampak. So kita baru nak buat video introduction. Ni kita nak bagi mana Zani? Kita nak pergi mana? Kita nak reveal. Kita akan bagi surprise nanti dekat you all. Surprise dekat sana? Alright. Kita dah tunjuk bendera dia, tempat dia. So semua orang kena teka. Alright. We're going to our gate. Astaga. pesawat D732 D7332. Dia dah on board. Zani. Tengok tak nampak? Tak fokus. So kita akan fly for around 6 hours. Exactly 6 hours. Entah. Tak tahu lah. Tak sure. Tapi kita arrive. Kalau ada hujan ke apa. Hujan kan? InsyaAllah kita doakan cuaca elok. Tapi kita sampai 6 AM dekat sana. Bye. Kita orang nak tidur. Bye. Annyeonghaseyo. Aduh. Oh, she likes. Enak. Sedap. Kan? Berapa star? Daripada? 5 daripada 5 dia bagi. Full marks. Wah. Ha? Tak cukup sayur? Maksudnya kau nak lagi rasa sayur? Oh, faham. Sunrise guys. Dapat tengok sunrise. Sunrise rise on our side. Sunrise on our side. Very lucky. And we have our Izani back there with her new friend.
janji duk sukses. Nak berdiri. Boleh ke berdiri? Yeah, how are you feeling this morning? Turun, tired. Baru sampai ke belum sampai dah tired. Nak tidur, tak cukup tidur. Hari-hari nak baring. Dia cakap, ya Allah nak baring. Alia paling lena. Ya ke? Ya. Tak tahu, aku rasa biasa. Tak, aku rasa- Sebab dia banyak gerak. Tak eh? Dia paling banyak gerak. Aku rasa aku je yang macam Alisha static. Aku memang ngantuk Aku ngantuk. Aku ke kiri ke kanan. Ya, lepas tu ke depan ke belakang. Aku tidur macam ni. Atas meja. Di atas meja. Maybe kita sambung lepas kita dah settle bersiap. Sebab after this kita nak pergi Nami Island right away. See you guys later. Bye. Oh, dah. Bye. Tak je nah. Oh, apa-apa dah influenza dah. Cantik-cantik. Yelah jadi influenza kan. Hai Zani. Kita dah sampai guys. Alhamdulillah. Kita dah lepas Immigration. yes. Now we're picking up our bags. Mine is already here. So we're waiting for diorang punya bag. Kita semua dah dapat luggage kita. Tu luggage Izzah ni dah mana diorang? Oh, tu diorang. We're in Korea. First stop Sioma Airport dulu. So kita nak pergi Nami Island. So journey dia agak panjang. Wait, dia beli Krispy Kreme punya coffee. Zani, kau beli apa? Latte. Latte. Alia? Beli apa? Caramel macchiato. Kau beli apa, Pek? Okey, kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah semua selamat sampai. Beg semua saya masukkan dalam perut bas. Oh, besar betul bas. Seat belt hari-hari kau naik bas, kau kena pakai seat belt sini, compulsory. Kena jaga-jaga. Tengah driver dia tak benarkan langsung bawa makanan. Say only 안녕하세요. Yeah, you can say 안녕하세요 to Korean. Oh, this is much better. Okay. That bridge is connecting this island to main to. 안녕하세요. 저는 이자입니다. Siti Nurhaliza. Oh, Masya Allah. Oh, okay. Kita ketengahkan sikit. Untuknya ya Allah. So here doing like this, very nice. Biru. Kuku biru. Kukumu tidak. Kenapa? Sebab aku penyejuk. Kau bawa gila tak? Tak. Lah. Aku beli tapi tak bawa pun. Oh ya kau. Sebab ni kau panas Aku bawa heat pad. Chicken. Okay. Ini nasi dia. Kita start. Ni yang bakar-bakar. This is the seaweed soup. Lepas tu ni dia punya rice. Still hot. Sejuk ni ya Allah, indahnya panas-panas. Tapi sedap. Maksudnya sedap aja. Dekat Malaysia pun sedap juga.
Kita nak pergi mana? Nami Island. So kita naik bas dulu kan? Nak kena jalan ke? Ada kata 1 minute away. 1 minute by bus kot. Thank you. Apa yang dibagi ni? Naminara Republic. Lagi dia. Aku nak suruh kau nak. Alia, satu. Silakan. Nak full. Wah. Tahu tak, dulu aku datang selalu orang sebut Winter Sonata. Pasal aku rasa macam okay, balik nak tengok. Sampai hari ni aku tak tengok. 9 tahun dah. Tak tengok. Mas, jauh lah. On the way back, you take 4 to go there. Nami Island, the letter. Oh. Tapi yang pink tadi kena pergi. Somengnya. Kau nak pergi solat dulu. Oh, aku ingat dulu sini dulu ada kat The brown one, this one. Oh, Asia Family Restaurant ni famous kan? Al-Quran pun ada. Repot tu. Boleh tak gambar 4 orang? Tanya lah kat buku-buku tadi. Ini kan betul. Okay, posing. Okay, dah. siapa-siapa lah. Dah. Cantik. Sini. Kita nak pusing-pusing, kita ada 35 minutes je untuk pusing, ambil gambar and back to our checkpoint yang kita orang terpisah dengan group. So thanks. Agak memenatkan, but it's okay. Tapi at least kita dah ada gambar yang satu tadi. Nak ambil gambar dia. Contoh ambil gambar dia lagi banyak daripada kita. Takkan jadi tour guide kalau apa ni dia baru datang 2-3 kali. Wih, cantik. Ya Allah, Masya Allah. Kita tengok cantik-cantik dia nafas. Ya tu.
Tunjuk semua. Weh, nak. Nak apa? Nak masuk dalam video. Gambar pokok merah. Meh. Okay, satu. 여러분, 안녕하세요. 저는 Nur Ali Arina Imida. 고마워. Gajah. Aduh, sorry. This is nama dia. Ayah. Rekod ke? Muka kau tak ada video nanti. Alisha, kau punya video nanti landscape ke? Macam ni lah. Keren. Ni tolong. Kita akan pergi ke Nami Island. Ini last tau. So kita ada 2 minit je lagi sebenarnya. Sorry, rosakkan pula. Ya tu. Aduh. Tu dia punya tulisan Nami Island. But we're not going to take the picture because we're late. We are late. No chance going there. We will just waste our time. But you have the video of you being here, so okay lah. So that's okay lah. Yeah, do macam. Dia tu apa khabar? Satu gambar kau ni pakai baju Melayu Okay. lah. Kita dah. Dia dah nak pergi. Dah nak sampai dekat kita punya meeting point. Jana? Okey, jap. Apa? Asal? Dia patut dia terkejut. Dia ingatkan cat kecil. Macam Mana cat? ada kucing. Acok. Bukan cepat. Apa macam tu? Tahu kiri ke kanan guys? Tengah. Fikirkan. Asal muka aku dia? Aku tak. Aku dah pusing. Masa aku tekan tengah entah. Bangun. Ini train station ke nak pergi bukan nak pergi Hogwarts.
Library kan? Betul-betul. Diorang nak naik escalator, lepas tu turun balik. Sebab diorang nak ikut macam orang lain. 아빠다 와이파이 나가. Dekat mana? Starfield Library. It's Starfield the metro. What? Convention. Agak. We never remember. Alia, jaga pintu. Alicia takut. Thank you. Thank you. Welcome to Mysore. Mysore delete balik suara aku tu. Tipu lah dia. Lain okey ke tu? Okey. Apa perasaan anda? Berada di Seoul. Ya. Dengan memakai baju ni di bawah temperature berapa Alicia? 19 18 degree. Now 19. Okay, Macam mana? dia bercakap genting je. Mungkin sebab Alia dia makan sebut. There you go. Cek kita Okay, konsert sikit. dekat gambar. Dan kat Korea nyanyi lagu Blackpink. Blackpink in your area. Baru. The pink. Dah ada jadi. Kita cuba. Welcome back to our mukbang session. Tapi belum ada makan. Jadi boleh, kalau kat sini boleh lah kan cik makan sikit. Nak peh. No, this is not Arab. Oh, Yeah, put here. Okay, put here. Okay, put rice here. Then you can add more this bean sprout and pickled radish. Then another type of kimchi. So you can put more bean sprout mix together. Alright. Okay lah.
Kamsahamnida. Kita dah habis makan. Makan apa tadi? Bibimbap. Very nice. My very first time makan makanan dengan sayur sebanyak itu. And I will not repeat. That is us to decide. Tidur. Boleh je kau nak tidur. So kau pergi mana-mana boleh ke? Popo? Ah, dah sejuk. Ni temperature dah start drop. 4 PM dia start drop banyak. Ya Allah, na'udzubillah. Sejuk sangat ni, sejuk. Sejuk. Oh, macam bodoh masa kau buka cipu. Akulah, aku tak tengok lagi video tu. Oh ya. Lah aku tak tahu. Dia orang je lah cakap-cakap ni. Oh. Aku innocent. Ni buka cipu. Wait, apa next destination? Hotel. Hotel? Kat Aku mana? desadekan hotel. Oh, kau decide. So hari ni semua orang ikut cakap kau lah. Sebenarnya kita tak shower. Betul? Aku tak record tau. Kita tak mandi. Tapi cantik kan? Tu pun nasib baik gosok gigi. Tak gosok gigi tak nak kita kawan sama-sama hari ni. Siapa tak bercakap? Sorry. Kita dah sampai dekat hotel. Hotel kita dapat olive young je guys. Where's my luggage? Semua getah. Jom. Which level Jana? 15. 15? You've got 50 app. 15, okay. I heard 12. Kita tengok kat Google. Oh, masukkan password je. Password kita. Oh, ya ke? Semua masuk pizza. Dah ni. Okay. We're here. Jadi kau last. Tak ada keluar. Tak tutup kan? Dana, go. Kau yang tutup pintu. Kita 15. Kita 15-12. Ni satu 5 Oh, kita sebelah-sebelah eh? Either sebelah-sebelah atau depan ni. Berdepan. Pintu masuk. Tembus. This is us. Dua-dua. Okay, dua-dua. 3 H. Tarik. Aku buat. Apa? Tak lah. Aduh. Bukan Malaysia ni. Ni sabar. 3, 4, 7 star. Yeah. Siapa masuk beg kau? Tak apa, tarik. Aku tahan. Compact and nice. Oh, This is Korean style. yep. Oh, sini toilet dia open mogok. Hah? Tak ada bidet ke? Tengok toilet dia satu.
Aku tak buka kasut lagi. Okeylah, boleh bersiap sekali. Sekejap. Yang ni je yang penting. Oh, ada. Tapi bukan bidet. Dia ada yang elektronik. This one. Macam lah. Okay lah. Ih, cantik. Small but nice. Weh, kau kata mana? Sini lah. Okay. Tuan nak belum lah. Not yet. Tuan nak pusing-pusing dekat area hotel. For how long kot? Sampai penat. Sebab Saya ada kita nak setiap masa kita kat sini buat betul-betul depan hotel je, right? This is so nice. 7-Eleven kat situ. Keluar apa tu? Nak masuk Olive yang terus ke? nak jalan-jalan dulu. Boleh. Tak elok. Kita orang jalan-jalan, lepas tu kita orang jumpa 영수증 받아주세요는 이제 Daiso. 굿바이 주민 환경 모형 의뢰 위치 개인정보 유출 우려가 있는 공용수는 Kunda. 3,000 kan? RM9. Sekarang kita dekat food section. Ya Allah weh. Ingatkan baby punya. Kaki kerusi je. Ya weh, kaki kerusi. Baru dia tak bunyi krong-krek. Musik sejuk. Taklah. Takkan nak beli barang rumah weh kat sini. Dah macam datang China. Tak tahu. Kan? Tapi harga dia tidak RM2 lah. Ayolah. Dia berbeza-beza. Ni DIY. Ha, Izzah ni. Alia, Smelaya ya. RM9. Betul-betul nama dia Alia. Aku cakap Kelantan. RM9. Nanti balik boleh beli. Kan? Ni siapa nak? Ni 15. Nanti belilah seorang. Siapa nak beli sekarang? Dekat-dekat je. Tak apa. Dah datang. Nanti datang lagi. Nanti kita pergi 12 tingkat. Nanti aku Betul nanti kita nak 12 tingkat. kalau aku nak beli. Asal je dia. Kita orang beli something to try for today and tomorrow. Yang lain kita let dulu, study product knowledge dulu. This one is fine for us to buy and to try. Oh, perfume. Everything is so cheap. So cheap. Ni yang viral. Baik je yang viral. Kan? Mana? Yang mana? Ada mask Riddle shot tu, toner pad dia. Ni pun orang recommend untuk beli. Dan kita nak bayar. 인터넷에서 지평을 Ni kita orang punya hotel. Sini Olive Young. Situ another hotel. Tak, dia punya convention. Lepas tu dekat situ we can see ada 7-Eleven. Oh, kereta mak. Yeah. Kat situ 7E. Dekat sana pun ada. Kita nak jalan straight dulu ke? Maybe 7E is our last stop lah kot. Oh, ya ke? Kau nak naik dah?
Tak, maksud aku last. Nanti kita dah habis pusing semua. Kita kalau nak perlu kita baru kita singgah service ni. Rider weh, pakai basikal. Healthy sangat. Ini macam mall. So aku nampak ada entrance. Tapi goncang aku lah. Aku tak apa je. Faham? Taklah. Nampak Haji dia orang sama-sama. Tak tahu. Aku ada tengok kan dekat TikTok orang tu dia bela kucing. Lepas tu dia bawa kucing dia jalan-jalan. Kucing dia marah semua anjing. Tak ada dah ni. Maybe we should go that way kot. Kalau tak ada siu ke. Tak ada. Tak tahulah. I hope so lah. I hope ada lah. Hujung tu apa? Tetangga cikgu. Dekat hotel ada siu. Tak okey lah juga kita strategik lah. Betul. Lepas tu kita jalan sikit dah jumpa kedai something. Jalan sikit jumpa kedai something. Weh, cari apa yang halal lah. Jom kita cari. TikTok kau boleh buka tau. Boleh? Oh, banyak je lagi. Kita nak lalu sekarang ke? Kita masuk sekarang masuk nanti. See you. Tapi ni semua kedai makan Semua kedai makan. Ya. Kau nak masuk sini beli apa makanan? Tak, aku ada biskut. Saja weh nak tengok. Tapi itulah nak tengok cepat apa yang halal. Jom lah. Jom lah masuk sini. Brand ni dekat Malaysia boleh minum kan? Favorite semua orang. Kita orang guna app Smoothco ni nak tengok. Sekejap. Akan scan. Tak ada. Try benda lain. Maksudnya Alisha ada orang. Maksudnya? Jangan. Maksudnya dia tak ada information lah. Lebih baik kita elakkan. This one boleh ni. Contoh kita scan yang ni kan. Macam ni boleh makan. Sebab dia cakap no pork, no alcohol, no other meat, not produced with pork. Kena tak ada dalam ni. Nak try ni lah. Yang mana? Warna pink tu. Aduh, produce with pork in the same facility. So we are done for today. Kita sekarang pukul berapa? 9:30 waktu Korea. Kita apa nama? Nak naik tidur dah. So esok kita kena bersiap 6 pagi. 6 pagi adalah 5 pagi Malaysia kan? Yes. Suka. Tapi dia macam stress. Tak suka lelaki macam tu. So kita sambung besok. Bye guys. See you tomorrow. Tutup.